Kau pernah rasa tak telefon kau tiba-tiba ditelefon oleh seseorang yang kau tak kenali nombornya? Bila kau jawab, dia tak bercakap dengan kau. Dia nak dengar suara kau je. Hello, hello, hello. Kau beritahu kan siapa-siapa. Kemudian dia letak telefon. Bila kau telefon balik, kau dapati mesej yang jawab, nombor yang anda dial tidak aktif. Jadi kau pelik tak siapa yang kau ni? Jadi aku pun kadang-kadang terfikir tau, rupa-rupanya kita dengar penjelasan daripada pihak polis ni berkenaan dengan ini salah satu isu scammer yang paling bahaya sekali. Assalamualaikum. Kawan yang call kita, dia patut bagi salam dulu. Ya, betul, saya setuju. Cerita pasal silent call, panggilan senyap. So apakah yang dikatakan sebagai panggilan senyap tu, tuan? Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi, salam Jumaat. Silent call ni dijadikan satu isu yang hangat pada ketika inilah, kerana banyak orang dapat panggilan tiba-tiba dia senyap kan. Ya, itulah. Dia akan hello. Siapa ni? Cakaplah. Ya. So dalam waktu kita cakap tu, sindiket ni dia ada device, dia akan rekodkan kita punya suara. Daripada suara kita tu dia perlukan the minimal is 3 to 5 second. Baik. So dia boleh tiru melalui apa yang kita cakap ni, tengah cakap ni. Yeah. Dia akan create ayat. Contoh nanti tak teragak-agak dia akan buat panggilan kepada parent kita. Abah, Alung ni urgent nak pakai duit 500 masuk ke akaun kawan abah ni, masuk ke akaun Alung ni, akaun sekian. So suara kita akan ditiru. So bila parent kita dapat call, macam suara anak aku ni. Ya, betul. So dia pun transfer lah. So menyumbang kepada jenayah komersial, jenayah penipuan. So ini macam guna AI ke ni? Ya, betul. Dengan bantuan teknologi AI yang ada sekarang lah. Bahaya. So tuan-tuan dan puan-puan, apabila kalau kita dapat terima call yang silent ni, apa kita kena buat, tuan? Yes. Tips dia adalah bila kita dapat panggilan yang first, kalau kawan kita, kenalan kita, mesti kita ada set contact. Betul. Selain daripada tu, nombor yang tak dikenali lah. Betul. So mula-mula kita kena jangan jawab dulu. Jangan kita yang jawab dulu, tuan. Baik. So kita biar dia cakap, lepas tu dengar. Lepas tu kalau orang yang betul-betul nak share kita, dia akan tanya, adakah ini Thai ke, adakah ini Tuan Fu ke. Ya. Dan dia akan bagi tahulah tujuan. Baru kita jawab. So kita akan nilai kat situ. Jangan kita yang cakap dulu. Sebab kita orang timur, tuan. Bila dia kita bagi salam dulu. Dulu. Sekarang jangan. Jangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat, cara yang terbaik untuk jawab telefon bukan bagi salam dulu. Kita akan dengar dulu. Kita dengar dulu, tuan. Kita dengar dulu. Biar pihak lawan cakap. Dia kena bagi salam kat kita. Kita balik jawab salam. Betul.